Okay, baik, ini adalah full copywriter. Apabila anda masuk dapat akses ke full copywriter, anda akan nampak macam ni. Okay, ini semua adalah contoh sampel yang anda boleh try. Ataupun kalau anda nak masukkan produk anda sendiri, klik projek baru, masukkan info dekat sini, selesai. Okay. Dan kalau anda nak delete, boleh delete. Mana-mana yang anda rasa tak nak, dah boleh delete. Okay. Katakan kita ambil contoh sambal niat ini. So dekat sini kita ada beberapa bahagian. Yang pertama, analisis strategi. Di dalam tu ada ideal customer, pain desire, social manager. Lepas tu ada content untuk mengikut platform. Untuk Facebook post, Instagram post, Thread, X atau Twitter, WhatsApp follow up, TikTok script 30 saat. Kita juga ada iklan copywriting berdasarkan formula atau framework untuk Facebook Ads, Instagram Ads, AIDA formula, PAS formula, For You formula, FAB formula, Pesta formula, Pastor formula, hook dan visual. Okay, ini dia akan bagi dalam bentuk prompt, visual prompt, 5 hook untuk TikTok, 5 headline padu, image generator. Dan kemudian kat sini kita ada master plan untuk all generator, dia akan generate semua sekali. Ada juga heroes journey, crash course untuk macam mana kita nak hit, kita nak dapatkan jualan yang lebih banyak untuk produk kita tadi. 7-day planner untuk content seminggu, content 30 hari, copywriting menggunakan style Ogilvy atau Halbert, copywriting pro menggunakan cara direct response dan FOMO, feeling of missing out punya copywriting. So ini dia mainly dia pada copywriting lah, content dan copywriting, tapi dia more kepada copywriting. Okay, kita try. Apabila kita buat satu copywriting, contohnya saya buat Instagram post. Okay, saya klik. Dia akan, AI tu dia akan berfikir, dia bagi tahu AI sedang berfikir. Nanti dia akan bagi copywriting macam ni. Copywriting. Dan kemudian tunggu sekejap, nanti dia akan bagi AI creative prompt yang kita boleh attach sekali, kepitkan sekali dengan copywriting atas ni. Dia bagi dalam bentuk image prompt, so kita boleh guna Midjourney, Ideogram, Gemini, Nano Banana, ataupun kalau video prompt pun dia ada bagi juga, kita copy je. Video prompt dan image prompt ni saya setkan supaya dia menarik perhatian. Kira kalau istilah biasa orang guna sekarang, scroll stopper. Lebih kurang macam itulah. Okey, ini video prompt untuk post yang ini. So kita copy, masuk kat dalam VO3 atau dalam Sora atau mana-mana video generator yang kita boleh gunakan. Okey. Dan kemudian kata kita nak buka balik, so dia akan terus, dia akan save kat sini. Okey. Mana yang tak buka lagi, dia akan buat macam tadi lah, dia akan generate. Kalau dah pernah buka, kalau dah pernah generate, dia tak payah generate dah, dia akan terus keluar. Okay. Cuma benda tu, dia memori yang ada dalam full copywriter, dia boleh save benda ni up to 10-20 generation sahaja. Okay. Benda ni dia akan ambil masa keluar, so dia akan generate copywriting dahulu. Selepas beberapa saat baru yang ni keluar. Takut bukan apa, saya risau nanti kalau anda kata tak keluar pun, memang tak keluar awal-awal, tapi dia akan keluar beberapa saat selepas copywriting atas ni selesai. Okay, kalau tak puas hati, kita boleh klik jana semula sampai puas hati. Okay, so itulah dia di dalam full copywriter. Anda akan dapat semua benda ni, yang mana semua ni saya custom prompt. Anda boleh buat benda ni prompt satu-satu, tapi untuk buat satu item ni perlukan layers of prompt. Okay? Kalau anda pernah dengar istilah multi-layer prompt, saya guna multi-layer prompt untuk buat satu-satu item ini. Okay, jadi
Itulah for copywriter. Semoga bermanfaat buat anda, bermanfaat untuk buat bisnes anda. Terima kasih.